Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam geram-geram semua. Anda bersama dengan saya, AI Pak Ih Geram. Rar. Okay geng, aku ada tanya korang dalam live semalam sama ada nak aku post ataupun tak video yang dekat Kelantan. Aku bagi tahu dekat korang yang aku confess dekat Pia kan. Sebenarnya tak adalah formal confess, but cukuplah aku nyanyi lagu tu untuk membuktikan yang aku ni betul-betul serius dengan dia dan aku tak main-main dengan dia. Dan lagu ni lagu Dikir Barat. Kenapa aku pilih lagu Dikir Barat? Sebab lagu Dikir Barat ni dia more lebih kepada isi yang tersirat berbanding yang tersurat. Sebab penggunaan ayat dia, susunan perkataan dia, memang orang cerdik je akan faham. Walaupun lirik dia dalam Kelantan ke apa ke, aku harap korang enjoy. Dan yes, aku tahu yang ramai je orang yang tak suka lagu-lagu Kelantan sebab orang kata itulah inilah macam ni. Tapi bagi aku, Kelantan punya vibe more better lagi daripada negara luar punya vibe lagu-lagu. Sebab dengan Dikir Barat sahaja kita boleh dengar perkataan-perkataan yang kita tak pernah dengar selama ni dalam bahasa Melayu. So kenapa aku pilih Dikir Barat? Sebab aku sendiri kagum mak ayah aku orang Kelantan. Dan aku pun, walaupun aku orang Selangor, but aku still lagi boleh cakap Kelantan sikit-sikit. Dan aku dibesarkan juga dengan Dikir Barat. Dan aku sekarang ni bila aku dah besar, aku faham apa maksud lagu tu sebenarnya. Dan aku nyanyikan untuk Pia. So enjoy the content. Dengarlah sampai habis kalau korang rasa lagu tu sedap ataupun tak. Dan yang tukang rekod tu adalah Pia sendiri. Okay, benda ni terjadi secara tak rawak, tak rancang pun. So faham kan? Bila benda tak rancang, kita pun tak tahu nak interact dengan kamera macam mana. So just enjoy this content. And thank you so much. Jangan lupa tekan button like, share and comment. Subscribe sekali, okay? Enjoy the content. Bye. Jadi duduk rumah tu abah mama kat Kelantan. Jadi kita pun fasih yuk kat Kelantan tu. fasih tapi ada juga bunyi-bunyi si. Bere. Sebab kita ni fasih kecek Kelantan, kecek luar bunyi. Itu tak apa. Bere ni bersama dengan Pak I kita. Bere. Buat kata saya ni dalam 7 lagu eh. 7 lagu. Kerana 7 lagu, dia nyanyi satu ya tadi. Tak nampak weh dia orang. Korang duduk. Jadi aktif Mau minat Pak I ke? Mau minat? Ya, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. So lagu ni saya tujukan kepada seorang wanita. Saya tujukan kepada seorang wanita yang sekarang ni saya tengah usaha untuk menghalalkan dia. InsyaAllah. Ini kisah betul Pak ini? Kisah betul. Oh, kisah betul. Kisah betul. Kita tak main-main kalau bak nak nikah ni. Bagus. Tahniah. Comel. Okey, boleh dah. Adakah CD hadir pada malam ni? Ada. Oh, patut pun nampak sampai molek cara royak. Penuh ikhlas nampak saya dah. Demo muda senyum sama
Buat pelepahangi ya ni. Takut lepas ni balik KL, duk menyesal dah. Nanti kalau balik KL nanti kalau tak lepas angin nanti sebab kan. Sekut. Kita rasa sedih sikit lah kalau kita balik Kelantan, kita balik KL nanti kan tak dapat fikir barat dah. Dia apa? Dia panggil sekut dalam dada kan? Kita sekut dalam dada. Duk-dak kita rasa. Sama ku dengar hai duk panggil-panggil. Good.